Dan musim hadapan dalam Piala Sumbangsih, perlawanan Sumbangsih Piala Sudirman Masyah, mungkin rekod dunia boleh dicipta oleh pasukan JDT sebagai pasukan yang tidak terkalah dalam tempoh lebih panjang. Piala Kebanggaan yang sememangnya merupakan penutup musim dalam saingan Liga Malaysia. Firoz dan juga Syamir Kuti. Syamir tidak dapat diturunkan dalam aksi final ini. Dia berada di bangku simpanan. Kita memperkatakan bagaimana sistem dari segi pengurusan hinggalah kelatihan dan juga prasarana fasiliti yang cukup berkelas dunia untuk JDT. Tetapi mana pasukan yang mungkin boleh menyamai apa yang disediakan oleh pasukan JDT pada musim akan datang? Kita tengok mungkin pasukan Selangor, apabila kompleks pasukan Selangor akan siap. Ya, kemungkinan Selangor saya harapkan lebih banyak pasukan. Saya rasa kesemua pasukan yang berada dalam Liga Super perlu ada fasiliti-fasiliti yang berkualiti, kerana ini penambahbaikan untuk pemain saja. So ini bila mereka selesa dalam atmosfer pasukan, sama ada padang latihan, padang permainan stadium mereka, keyakinan masih makin bertambah tau. So kalau kesemua pasukan boleh melakukannya, ia adalah sangat terbaik untuk bola sepak Malaysia. Satu lagi dalam mana perlawanan dalam saingan Liga Malaysia ini, kalau keputusan yang sebab 14-1, apakah yang anda boleh harapkan dengan kita memang satu kredit untuk pasukan JDT, tapi apabila tewas dengan jumlah yang cukup besar, apa maknanya dalam saingan Liga ini? Memang menunjukkan jarak di antara JDT dan pasukan-pasukan yang lain. Kita boleh katakan pasukan yang memberikan mereka persaingan yang paling bagus adalah apabila Terengganu Seri dengan mereka. So saya rasa tak silap saya, mungkin lebih 12-13 kali dalam liga mereka telah memenangi dengan jumlah lebih 4 gol. So itu menunjukkan jarak di antara mereka dan pasukan-pasukan yang lain. Dua kapten dalam aksi final, Afiq Fazai dan juga Arif Aiman, yang akan menjulang Piala Kebanggaan ini sebagai penutup musim Liga Malaysia 2025-2026. Jadi itulah ceritanya, penamat dan sejarah telah dicipta oleh pasukan Johor Darul Ta'zim ini. Jadi musim hadapan kita akan melihat pasukan manakah akan menjadi pasukan kedua terbaik selepas musim ini. Satu lagi pasukan berjaya menidakkan kebiasaan pasukan Selangor FC. Selangor FC adalah pasukan kedua terbaik, tapi musim ini pasukan Kuching City FC yang berjaya beraksi di Piala ACL pada musim akan datang. Jadi terima kasih bagi anda, terima kasih juga buat peminat-peminat sukan tempatan kerana terus mendukung dan juga memeriahkan. Biarpun ramai mengatakan mood kadang bila satu pasukan dominan sangat dah tak ada apa orang cakap, kemeriahan tu dah tak terasa sangat. Tetapi pada final malam ini kita dapat lihat bagaimana pasukan Kuching City memberikan kesukaran dan kredit tahniah juga diucapkan kepada Kuching City FC, kerana mereka adalah pasukan yang mampu untuk memberikan tekanan dan juga cabaran kepada pasukan JDT dari terus menguasai dan juga mencipta kemenangan lebih besar. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada pasukan Johor Darul Ta'zim untuk satu lagi tim dan sejarah. Jadi itulah kesudahannya dengan JDT muncul juara Piala Malaysia buat kali yang ke-6 selaku juara Piala Malaysia edisi ke-9. dengan kemenangan 2-0 edisi ke-99 ini. Jadi terima kasih Syahdi. Jadi mungkin ucapan anda terakhir untuk minat-minat tempatan dan juga pasukan-pasukan yang akan beraksi musim akan datang. Ya, yang pertama sekali saya nak lihat setiap stadium penuh pada musim hadapan ini. Bila ada sokongan anda, bola sepak kita pun makin meriah.
kita mampu melihat lebih cabaran diberikan kepada JDT sudah tentu dalam terutama dalam liga. So saya harapkan pasukan-pasukan yang lain menyiapkan pasukan mereka dengan lebih teliti, dengan lebih awal, dan kita harapkan persaingan yang sihat pada musim hadapan. Baik, Saya Rizal Hamad. terima kasih saya Adi kerana bersama kita pada malam ini untuk menceritakan bagaimana detik sejarah sekali lagi dicerita oleh pasukan JDT selaku The Southern Tigers yang terus menjulang Piala Malaysia buat kali ke-6 dan kali ke-5 berturut. Jadi apapun sampai di sini dari TM Stadium Nasional, kita kembali semula ke IBC bersama Nick Syafiq bersama dua tetamu di sana. Kita mengharapkan Dapat player yang botak